Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast BIS TV PSS SK Bandar Baharu. Bersama saya Sarah Wajihah binti Muhammad Fadli dan saya Nurnisa Fakihah binti Emran. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan tajuk yang sangat penting dalam kehidupan murid sekarang, iaitu adab dan akhlak dalam media sosial. Sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram dan WhatsApp. Tetapi persoalannya, adakah kita menggunakan media sosial dengan adab yang baik? Jadi, hari ini kita menjemput seorang tetamu istimewa untuk berkongsi pandangan. Mari kita alu-alukan Encik Kamarudin bin Ya, Timbalan Pengawal Pendidikan Daerah Kemaman. Baik cikgu, apa sebenarnya maksud adab dalam media sosial? Pertama sekali saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana menjemput saya untuk sesi petang ini. Baik, berbalik kepada persoalan tentang adab dan akhlak ataupun adab di media sosial. Bila kita bercakap tentang media sosial, bermaksud kita berinteraksi dengan ramai orang. Dan bila bercakap tentang adab di media sosial ini, sudah pasti kita nak melihat dari segi bagaimana kita berkomunikasi dengan audiens ataupun dengan orang di luar sana. Maksudnya, walau hanya menaik komen atau mesej, kita tetap perlu menjaga akhlak? Ya, sebenarnya dalam dunia hari ini kita kadang-kadang cara kita menaip setiap perkara untuk kita kongsi di media sosial itu perlu kita amati, perlu kita cermati supaya kita tidak melanggar garis sempadan, orang kata sebagai orang yang berakhlak. Sebab itu kita cuba sebolehnya untuk mengelak perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan kegusaran kepada pihak lain, seperti perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang tidak senonoh dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang terlalu berani di media sosial sampai bercakap kasar. Kita kena ingat apabila kita membuat hantaran di media sosial, sebenarnya kita juga perlu melihat kepada apa yang disebut sebagai bully cyber. Sebagai murid sekolah rendah, kita perlu belajar menghormati semua orang. Ya, betul. Sebagai anak-anak pelajar sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, menghormati orang itu adalah satu sikap yang sangat baik dan dia sesuai dengan ciri-ciri murid beradab, berakhlak. Saya rasa media sosial ni macam pisau juga. Kalau guna dengan baik, banyak manfaat. Kalau salah guna, boleh menyakiti orang lain. Ya, hari ini kita sebenarnya sudah tidak lagi boleh lari daripada penggunaan media sosial. Cuma bagaimana cara kita mengguna kelebihan teknologi yang ada pada zaman kita ini. Kalau kita dapat budayakan diri kita, disiplinkan diri kita menjadi seorang pengguna media sosial yang beradab, maka kita akan dapat melarikan ataupun menghindari daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kadang-kadang orang pun mudah terlupa bahawa di sebalik skrin itu ada hati dan perasaan. Kita kena ada rasa satu rasa yang empathy. Maksudnya bila kita nak melontarkan komen ataupun apa-apa di media sosial, kita kena rasa kalau itu berlaku kepada kita, apakah perasaan kita?
Cikgu, apakah contoh akhlak yang tidak baik di media sosial? Okey, kalau kita lihat hari ini banyak sangat apa uh, komen-komen di media sosial yang kita rasa tidak sepatutnya. Contohnya anak-anak muda hari ini suka mengeluarkan kata-kata kesat ataupun menggunakan komen-komen yang berunsur lucah dan sebagainya, menghina orang, menghina kepimpinan negara dan sebagainya. So pada saya ini satu budaya yang perlu kita benteras dan kita tidak boleh izinkan dia berkembang. Kadang-kadang kan ada juga murid yang bergurau melampau dalam guru WhatsApp. Dia gurauan melampau ini kadang-kadang berlaku kerana orang itu dia tidak di luar kawalan ataupun dia tak sedar dan dia menganggap bahawa semua orang boleh menerima itu sebagai gurauan, ya. Tetapi kita kena ingat di sana ada hati-hati yang mungkin terguris kerana gurauan itu, ya. Ada juga yang suka komen negatif tanpa berfikir. Masyarakat kita hari ini ataupun pengguna media sosial hari ini dia terlalu taksub dengan viral. Ya, apa-apa isu dia tak faham lagi, dia tak tahu lagi di mana puncanya, tetapi yang penting dia nak viral dulu. Dia nak jadi orang pertama yang komen. Dia nak jadi orang pertama dalam media sosial. Jadi ini satu keadaan yang boleh menjadikan diri kita terjebak kepada apa yang dikata sebagai media sosial ataupun pengguna media sosial yang tidak beradab. Jadi kalau kita tak pasti, lebih baik jangan tulis kan? Ya, betul. Sebab itu tadi saya sebut bahawa kalau tak pasti jangan kongsi. Cikgu, nak tanya satu soalan. Pernah tak cikgu tengok kes murid bergaduh sebab media sosial? Ini perkara yang kalau kita scroll di media sosial memang kita akan jumpa, ya, isu-isu murid bergaduh kerana salah faham sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia salah faham sahaja, ya. Jadi bila diapi-apikan oleh pengguna-pengguna media sosial yang lain, bila ditokok tambah maka dia akan jadi perkara yang besar dan dia boleh mengundang kepada pergaduhan dan sebagainya. Okey. Ada juga yang suka share berita tanpa semak dulu. Sebab itu saya sebut tadi bahawa orang kita ini dia suka viral, ya. Apa-apa nak diviralkan, apa-apa dia nak menjadi orang nombor satu. Dialah yang terpaling tahu dan sebagainya. Jadi sebab itu dia dah melupakan batas yang saya sebut tadi, tak pasti jangan kongsi, ya. Nanti takut jadi fitnah kan cikgu? Ya, betul. Sebab itu kalau kita lihat dosa fitnah ini dia lebih teruk daripada membunuh. Cikgu, boleh tak kongsikan tips untuk menjadi pengguna media sosial yang baik? Kita kena letak batas dalam media sosial, ya. Batasnya mudah saja. Apa yang kita rasa kita tak suka, kita jangan kongsi kerana dia juga mungkin akan mendatangkan perasaan yang sama kepada orang lain. Walaupun ketika marah ke cikgu? Apabila kita sedang marah, elakkan daripada kita akses kepada media sosial kerana kita bimbang kemarahan kita itu tidak terkawal. Sebab itu orang yang marah ini sebenarnya orang yang hilang kewarasan. Tips yang kedua? Keduanya kita kena bijak membahagikan masa, ya. Contohnya tengok video pembelajaran dan berkongsi ilmu. Ya, betul. Kalau tips terakhir cikgu? Okey, yang terakhir saya ingat untuk anak-anak pelajar ialah kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak untuk kita menambahkan kemahiran dan pengetahuan kita. Cikgu, saya suka satu ayat ni. Jari kita menunjukkan akhlak kita. Kalau kita nak jadi pengguna media sosial yang baik, kita kena sebarkan perkara yang baik-baik. Kalau kita sebarkan perkara yang tak baik, maka rosaklah. Sekarang kita ada game ringkas.
Kami akan beri situasi, tetamu perlu jawab beradab atau tidak beradab. Okey. Mengucapkan terima kasih dalam WhatsApp. Oh, itu beradab. Kalau menghina rupa orang di TikTok, Oh, menghina orang itu tak beradab lah. menyebarkan berita tanpa semak, Yang ini pun tak beradab. menggunakan internet untuk belajar. Yang itu beradab dan bagus sangat. Wah, hebat. Kesimpulannya, media sosial boleh membawa manfaat jika digunakan dengan adab dan akhlak yang baik. Banyak sangat ilmu yang kita dapat pada hari ini. Gunakan media sosial untuk menyebarkan perkara yang baik. Terima kasih kepada tetamu kita. Dan terima kasih kepada semua yang menonton podcast Bits TV PSS SK Bandar Baharu. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye.